Hi, I'm Malik Aziz and I'm ready to assist. Give me a call. Kita punya generation sekarang, rumah HDB dah mahal. Ada yang dah jejak sampai 1 million lah. Betul tak betul bang? Betul. Betul Jadi macam mana untuk future generation kita? Diorang nak beli rumah in future 400,000, 600,000, 700, 800, 1 million. Jadi what's your advice untuk orang-orang yang tengok video ni sekarang bang? When kita tengok news banyak news cakap rumah-rumah HDB, even forum dekat Bidadari for example, BTO forum dah jejak 1.1 million, 1.2 million. This is becoming a norm already. So banyak orang especially mak bapak kita cakap, macam mana nanti kita punya cucu-cucu nak beli rumah nanti So it is nothing to really worry about, pasal kita tengok the generation from mak bapak kita to our generation to the next generation, prices of the rumah has always been increasing. So when prices of rumah increase, over time kita punya economy pun doing better. Then in terms of interest rates, if you see a couple of years ago when COVID happened kan, interest rate was very high. That's when I bought my condo lah. But when interest rate went down, the affordability of people become better lah. So they can afford more expensive houses. So nothing to worry, we can always go through the calculation. Kita tengok dulu, kalau it's feasible, then kita proceed. Kalau tak feasible, kita jangan proceed lah, betul tak? Betul. So don't worry, I'm here to always help you to tengok macam mana your financial situation. Kita tengok 10 years down the road, you still can bayar tak rumah tu. So this is very important lah. Semua orang boleh beli rumah, tapi whether semua orang boleh sustain nak bayar rumah tu. Jangan cakap pasal HDB je, cakap pasal kondo pun sama juga. So semua orang boleh beli kondo. Majority people can buy kondo, tapi whether you can sustain next 5 years or even 10 years to hold the property, that is more important lah. Wow, jadi itu nasihat yang baik bang Macam you punya advice tadi, you cakap semua orang boleh beli rumah, tapi down the road for 10 years tu kita nak bikin calculation whether boleh afford bayar untuk rumah ke tak kan. Jadi guys, korang dah dengar nasihat yang terbaik. Jadi macam aku cakap lagi, nak jual, nak beli, nak whatever sewa, korang boleh contact Abang Malik kita. Okay, Sin. Alright. Okay. Aduh, asal van macam berat pula ni. Dah masuk. Asal berat Hai. Berat saya van. Luar pula, sejuk pula ni. Slow saya van ni. Macam berat, tayar bocor Apa? Time pukul berapa saya sekarang? 1 pagi. Jauh ni jalan dia ni. Ish. Jalan apa ni? Inggu. Jalan Inggu. Apa? Tu. Tadi kita pass by dia kan? Ni ada baju putih ni, aku takut.
Ni masih jalan lagi Mampus. Ni masih jalan mana ni? Jalan Inggu. Jalan Inggu? Ha? Jalan Mempurung. Jalan Inggu? Jalan. Dah jalan je. Asal masih tak keluar-keluar Asal pusing-pusing yang? Kecoh je kita pusing. Minyak dah nak habis Mampus. Ha? Tempat gelap. Pusing-pusing tempat dia. Ni bukan kita dah jalan ke tadi? Ayo. Saya macam terkejut saya. Dia dah pusing tadi. Dah pusing kan? Mana sih jalan keluar? Jalan Inggu? Mana jalan yang lain? Dia lagi. Pit, sama tempat. Sama tempat lagi? Allahu Akbar. Pusing kiri sama, pusing kanan pun sama. Enjin mati. Enjin tarik on. Guys, ni tak main-main siap ni. Sabar Syah. Guys, tak boleh start lah guys. Asal mati pula Aduh. You tunggu jap. I check kereta. Ini vehicle. Guys, korang semua okey tak? Ha? Ni kau okey tak? Tunggu jap. Aku check. Ya, asal tak boleh start pula ni. Mana pakcik tadi Bukan tadi dia jalan sini ke? Mana pakcik tadi Sini tak ada. Stres aku isap rokok lagi bagus Aduh. Pening je. Van pula sangkut pula kat sini. Guys, korang okey Sabar. Okey. Kejap. Rokok pun sampai nak habis. Ayah. Okey pula. Tak ada problem. Bang, saya tengah cari jalan keluar kan? Betul bang. Kau dah salah nak. Kau nak pergi mana sebenarnya? Saya nak balik bang. Di sini tempat nak keluar susah sekali. Tadi pakcik nampak atas kenderaan kau tu ada sesuatu lembaga hitam nak. Tapi sekarang van saya tak ada benda cik. Lagipun van saya ni tak boleh start cik. Saya dengan kawan-kawan nak balik cik. Kita tak nak kacau tempat ni lagi. Pakcik dah kata nak tempat sini jangan kencing sembarangan. Tempat sini berbahaya nak. Kalau kita kacau tempat dia akan datang, akan ganggu. Pergilah kau daripada sini nak. Bukan ke cik tadi saya nampak dah banyak kali cik jalan? Sebenarnya pakcik jaga korang kerana dalam van tu
ada darah kotor nak. Macam mana cik tahu? Allahu Akbar. Cik. 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 Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dah boleh lah. Alhamdulillah. Allah. Dah boleh sih. Allah. Balik lah. Semua okey? Belakang? Okey. Bismillah. Sejuk je luar. Tak boleh bawa laju saya van ni. Minyak okey cukup. Minyak tak tahu, tapi kalau tak cukup minyak boleh start. Tapi tak boleh bawa laju. Macam mana ni? Tak boleh bawa laju je. Kau tak rasa ke van ni macam berat? Tak boleh picit ni. Minyak dia slow je. Bosan. Zan. Aku pusing. Aku macam dekat sama tempat lah, Zan. Dekat apa? Jalan Inggu Okey, tak apa. Kau tunggu sana dulu. Aku nak bilang kau sesuatu. Ada yang masih ikut dekat atas. Alamak, Zan. Engkau masih dekat mana ni? Dekat Sembawang Aku masih kat sini. Aku baru nak start kerja. Tapi bila aku nampak benda ni dekat atas kereta kau tu, terus tunggu aku nak call kau. Ada tadi aku pusing tak boleh keluar, Zan. Okey, tak apa Sid. Kau tunggu sana. Aku pergi tempat kau. Okey. Aku tunggu kau. Sabar, korang mesti bingit kan pasal apa? Tengah nak suspend je, kita pergi commercial break. Tapi here's the thing guys, tanpa kita pay sponsors, cerita ni pun tak ada. Saya DJ MS Hafiz, producer kepada MBK Film Studio for POV Horror Story. Episod ini ditaja oleh Pusara Care SG. Di pusaracare.sg, mereka ada pelbagai package. Di antara tiga adalah Package A, $25 iaitu membersihkan pusara. Package B, $30, membersihkan pusara dan menukar kain putih. Package C, $35, membersihkan pusara, menukar kain putih dan juga membersihkan batu seramik. Korang nak tahu lebih lanjut? Sila hubungi hotline mereka 9325-0300. Jadi aku pun tak nak banyak berbual. Now let's head back to the show. Allah. Mana Bozan pula ni? Kau baru sampai apa? Yalah, aku baru sampai. Aku dengan budak-budak ramai ni Zan dalam van. Aku pusing 2-3 round. Pergi balik pusing dekat Jalan Inggu ni Zan. Cerita dia memang pelik dekat sini. Banyak orang yang keluar waktu malam masa dia buat night walk. Dia akan pusing, berapa pusingan tak dapat keluar. Apa yang kau nampak tadi tu pakcik tu dah meninggal sini. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Sebentar nanti aku akan buat sesuatu untuk tarik balik dan buang benda ni. Cepat Azan, bantu kita. Aku nak keluar daripada tadi Azan. Boleh, insyaAllah. Jangan takut. Nanti aku akan... Belakang kau Zan. Mana ada apa-apa? Zan, tadi ada benda kau Zan kat sini. Jangan risau. Ini semua permainan dia. Tak apa, insyaAllah kita akan buat pembersihan. InsyaAllah. Allah Akbar Zan, tadi kat belakang kau sini Zan. Dia akan muncul Zain. Dia akan muncul untuk menakut-nakutkan kita. Tapi kita tak perlu takut. Okay? Kau jangan risau. Nanti dekat depan sana, kau akan nampak sesuatu akan terjadi. Boleh Zan. Okay. Jom Zan. Apa yang kita nak kena buat seterusnya Zan? Aku rasa ada baiknya aku nak Daniel keluar.
Daniel Daniel keluar sini untuk aku berkomunikasi dengan dia. Okay, aku panggil Daniel. Daniel. Guys, come guys. Kita nak cepat settle di barang. Rosa nak bantu kita lah. Daniel, kau okey tak? Okay, apa Rosa suruh kau buat, kau just buat, kau just dengar apa Rosa cakap, okey? Okey Daniel. Kau okey tak? Okey. Kau tenangkan diri kau. Okey. Just duduk sini dulu. Just duduk sini. Tapi Daniel akan jadi okey tak Zan? InsyaAllah. InsyaAllah. Aku cuma nak tahu apa sebenarnya yang dia nak sampaikan. Itu je. Zan. Okey Daniel. Sekarang aku nak kau kosongkan pemikiran kau. Kejamkan mata dan kosongkan diri. Okey. Apa yang akan terjadi tu kau biarkan aja. Jangan kawal, jangan rasa takut. Okey? Okey. Tolong guys. Come on guys. Jawab kalau kamu Muslim. Assalamualaikum. Jawab kalau kamu Muslim. Okey. Kita dekat sini semua mau pulang. Jangan bilang dia, Jess. Ini belakang je. Ayo sampaikan. Okey. Biar aku saja yang berurusan dengan kamu. Kamu janji, kamu tinggalkan budak ini. Tinggalkan. Aku perintahkan kamu tinggalkan. Kamu tidak ada kuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah SWT. Keluar. Keluar sekarang. Dia nak budak ni Sin. Dia nak Daniel. Budak ni dah kencing dekat tempat dia tinggal. Okey. So sekarang aku akan paksa benda ni keluar. Dan okey tak? Okey, tak apa. Sekarang kita jangan panik kat sini, kita relax. InsyaAllah Daniel akan okey. InsyaAllah Daniel akan okey. InsyaAllah dia akan okey. Okey, duduk dulu, duduk. Guys, Inca. Ha? Aduh. Dan. Takkan dia lari dalam. Dan. Kau tak nampak ke mana last dia pergi? Nampak. Macam mana ni Zan? Macam aku cakap tadi, korang jangan panik. Engkau akan nampak dia di depan nanti. Engkau akan tahu mana Daniel akan pergi. Kau akan nampak dia di depan. Percayalah aku, insyaAllah. Okey Zan. Jom lah guys. Pack lah, pack. Pack lah guys, pack. Okey guys, jom guys. Gak. Oi. Jom. Semua dah kat dalam Ya. Ni baru sekarang van ringan sih. Tadi berat sih. Yo. Astaghfirullahaladzim. Tak apa. Balik air cerita. Allahu Akbar. Ya, tolong. Mati lampu, tutup tingkap. Daniel tidak pulang kecuali selepas 1 minggu kemudian.
Itu pun dengan pertolongan Brozan dan tim-tim Mango Bosku yang tidak putus asa mencari dia pada setiap hari di Kampung Wasan. Satu iktibar yang kami boleh belajar dari kejadian ini, tak kira di mana pun, harus kita sentiasa menghormati tanah air yang kita jejaki ini dan sentiasa membersihkan diri kami, kerana syaitan dan jin sering menghinggapi najis dan barang-barang kotor. Nantikan eksklusif bonus footage kami di mana ada entiti yang aneh mengganggu kami, baik dalam segi teknikal dan juga mental apabila kami membuat penggambaran filem ini. Dari itu, jumpa anda semua di episod yang akan datang di MBK POV Horror. Apa? Takut? Assalamualaikum semua. Nama saya Ramadan, saya pada Nur Jahan Global Enterprise. Kami di market ni dah 17 tahun. Kat sini kita ada jual Japanese car, Continental dengan juga family car. Kenapa nak kena pilih Nur Jahan Global Enterprise? Pasal kita akan kasih body kit free, rim free, color free, kamera, dengan on top of that kita akan kasih 6 bulan engine dengan gearbox warranty. As for down payment, korang nak zero down payment boleh, 500 drive away boleh, 1000 drive away pun boleh. Korang boleh datang kat office aku, nombor 18 Kaki Bukit Road 3, lift lobby nombor 4, tingkat 2. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh call atau WhatsApp nombor aku 93669403 atau Hasan 90017559. Kod Mango Bosku, korang akan dapat $1000 cashback. Jumpa korang semua di sini.